Assalamualaikum. Saya MDCD Josliana ingin berkongsi dengan anda perasaan yang susah untuk digambarkan kerana ini adalah satu perasaan yang cukup menggairahkan. Okey, sebenarnya saya dah melancong lebih daripada 56 bandaraya dunia, tetapi saya tidak pernah melancong ke luar negara menggunakan Dream Cruise Genting ini. Jadi ini adalah satu pengalaman bagi saya, satu pengalaman yang cukup luar biasa. Memang makan sampai 4 kali satu hari. Lepas tu kita boleh gunakan sepuas-puasnya. Duduk pula dekat bilik yang ada balcony, bilik yang very eksklusif. Wow, memang bagi saya ini adalah satu pelancongan yang 6-star standard. Wow, memang luar biasa. Kalau tak nak dapat join cruise pada kali ini, tak apa. Kita ada VVIP trip lagi untuk Leadership Overseas Seminar ke Vietnam. Pastikan anda qualified. Oh yes.